guni-guni sejak kau ni. Pakai baju orang SPRM, kau nampak itu? Ndak kau malu? Buruk bah sudah nama warisan. Mana sudah orang-orang warisan tu? Nah, lagu tadi untuk kamu. Mau lagi kamu? Marilah aku tambah. Jangan sejak ada yang sakit tinggi darah. Lagu ni untuk orang-orang warisan di Sabah. Mau dekat sudah kita pilihan raya. Ini lagu untuk kamu, Syafiee Apdal, warisan. Sambung lagi ya. Nah, jangan ada yang bunuh diri ya dengar lagu ini. Nama sapi dengan bedal sekali dia sebut. Itulah wajah sebenar YB sapi bedal, YB latok-latok warisan Kalau dilawan, ditunjal-tunjal kita oleh dorang di Sabah. Oh, begitu pula bagaya penyamun. Nah, memang buku bertemu ruas lah itu kan. Marah? Siapa cakap sapi bedal ni tidak pernah ditangkap oleh SPRM? Jo, jangan kau cakap tidak pernah ditangkap. Muhammad Syafiee direman 4 hari sejak Jumaat lalu hingga hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 berkaitan penyelewengan RM1.5 bilion dana awam. Wow, 1.5 bilion ringgit kau rompak, sapi bedal. Bila kau mau kasih balik duit ini? Kau bawa mati dalam lubang kubur muka. Patutlah kau kaya raya rumah banglomu di London. Berapa juta harga dia? Lebih 50 juta ringgit. Wai Najo, kaya kau, sapi bedal. Rumahmu di Sabah, rumahmu di KL berapa juta? Lebih 13 juta. Jo, memang kau kaya. Lanun perompak terkenal di Sabah. Proyek pembangunan luar bandar di Sabah. Muhammad Syafiee direman 4 hari sejak Jumaat lalu hingga hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 berkaitan penyelewengan RM1.5 bilion dana awam untuk proyek pembangunan luar bandar di Sabah disalurkan menerusi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW antara 2009 hingga 2015. Susulan kes penyelewengan dana pembangunan luar bandar di Sabah, Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebelum ini direman.
Datuk Seri Syafiee tiba di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu jam 2.25 petang tadi bagi proses mendapatkan perintah tahanan reman. Beliau dibawa menaiki ambulans dari Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu selepas dimasukkan ke hospital itu lewat malam tadi kerana tekanan darah tinggi. Bekas Terkejut ke itu ditangkap oleh SPRM sampai kena penyakit high blood? Oh, YB sapi bedal. Kau dah sangka-sangka ditangkap oleh SPRM sampai high blood, tekanan darah tinggi? Waktu kau merompak duit rakyat Sabah tidak pula kau tekanan darah tinggi. Wah, kau dapat tekanan nafsu yang tinggi merompak. Bila sudah ditangkap begini, buruk sudah namamu, jatuh sudah pada warisan. Nah, drop gila kan? Nama Shafiee Apdal warisan selepas menyerang si Jupazli. Senang kerjaku. Memang checkmate lah kau pilihan raya Sabah lagi. Kemajuan luar bandar dan wilayah ini ditahan SPRM jam 9 malam tadi selepas dipanggil. Marah saudara warisan di sini. Pejabat SPRM Sabah berhubung siasatan. Memang betul pun kau merompak. Semua orang sempurna tahu kau merompak, bah. Luar bandar Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW yang dipimpinnya dari tahun 2009 hingga 2015. Sementara itu, tempoh tahanan reman Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Mohamed Shafiee Apdal dilanjutkan 4 hari lagi. Majlis Sindi Majlis Elites membuat keputusan itu selepas mendengar permohonan SPRM. Sebelum ini, SPRM memohon supaya tahanan reman ke atas Datuk Seri Mohamed Shafiee itu dilanjutkan 7 hari. Namun mahkamah cuma membenarkan 4 hari. Pegawai pendakwa SPRM Rustam Alib dalam hujahnya berkata pihaknya mempunyai bidang kuasa yang sama dengan polis. Sehubungan itu, SPRM boleh menggunakan seksyen berkenaan untuk menahan Datuk Seri Mohamed Shafiee bagi melengkapkan siasatannya. Nah, berita ni pasal YB sapi bedal. Dia dengan peguam-peguam dia tidak mahu Shafiee bedal ni dikasih masuk dalam penjara lagi. Mau dikasih bebas kunon lah. Ditambah lagi harinya kena tangkap oleh SPRM. Jadi sapi bedal nanti di pada masyar Allah baru kau kasih balik duit raya yang kau rompak itu, bilion-bilion ringgit. Sapi bedal, kau rompak projek air, projek karam, projek jalan raya Sabah, sapi bedal, untuk memperkayakan diri dan 7 keturunanmu di Sabah. Takkan di pada masyar baru kau kasih balik duit ini? Bertaubat kau YB, bertaubat. Ayo. Semua orang sempurna tahu kau ni perompak. Semua orang Sabah tahu kau ni perompak. Kau lanun penyamun baik ni. Marah. Jangan kau marah. Memang itu kenyataan. Ni nah bukti kau perompak. Jangan marah. Nanti kena jual, kena lelong. Yang ketiga lambas tu pasal update Kezara. Kita sudah update untuk video 2-3 minit. Shafiee Apdal mempolitikan Kezara. Sekarang saya ajar dia berpolitik. Kamu sangat politikan kan nama saya dengan Zara. Sekarang aku bawa kau main politik. Pandai betul kau bagi bola tanggung sama aku kan. Nah, buruk sudah nama Shafiee Apdal dengan warisan. Di tayang-tayang gambar ini kita tahu sudah siapa yang menang pilihan raya Sabah. Haji Ji dan JRS. Hancur sudah Shafiee Apdal dan warisannya oleh Jupazli Syamat. Dia bagi bola tanggung sama aku. Waina Jo and sama YB sapi kita ni pakai baju warna SPRM. Handsome betul dia. Aku tidak mau undi warisan. Siapa ini? Midayu. Kau tengok tu orang Sabah mengomen so di sini. Aku tidak mau undi warisan. Nah, buruk bah sudah namamu Shafiee Apdal warisan. Itulah kau sibuk menyerang si Jupazli. Senanglah kerja si Jupazli. Terima kasih banyak. Masuk perangkap sendiri. Kuat betul berpolitik. Kuyak habis bawa orang warisan di sini. Kesiannya YB sapi. Ini
lagu yang paling diminati oleh orang-orang warisan. Kita kasih main lagi lah lagunya. Jangan kamu bunuh diri ya. Alah, awal bah mau bunuh diri. Lagu ni untuk orang-orang warisan di sini yang ramai menonton ini. Oh. Ikut nyanyi sekali ya, orang-orang warisan. Kamilah penyamun di dalam Injil. Kami penyamun.